Ketua DAP Sabah Fong Jingza menafikan dakwaan beliau ada menghantar surat mencadangkan pelantikan pemimpin parti itu dalam kerajaan negeri kepada Ketua Menteri Haji Jinor seperti itulah di media sosial. Fong turut menyifatkan surat itu sebagai tidak sah memandangkan beliau tidak pernah menghantar surat kepada Haji Ji sejak berakhir PRN Sabah 29 November lalu. Tambahnya, draft surat bertarikh 5 Disember yang kelihatan seperti dirakam daripada skrin komputer itu tidak mengandungi tanda tangan maupun cap rasmi beliau. Dalam pada itu, Fong turut mengulangi pendirian parti itu untuk tidak menyertai kerajaan Sabah selaras dengan kata sepakat dicapai dalam mesyuarat kepimpinan negeri pada 7 Disember lepas. Terdahulu tular di media sosial, surat didakwa dikirim pejabat Fong kepada Haji Ji dengan disertakan cadangan pelantikan pengerusi, timbalan pengerusi ataupun ahli lembaga pengarah untuk syarikat berkaitan kerajaan Sabah. Minggu lalu, Setiausaha Agung DAP Lok Sew Fook dilaporkan berkata parti itu tidak akan menerima sebarang jawatan dalam kerajaan Sabah termasuk aduan lantikan serta akan terus berkhidmat secara aktif kepada rakyat negeri itu. Haili Izzati, FMT.